Selain daripada catering ada lagi tak apa-apa program yang Dr. Ina lah buat? Okey, biasa kita masuk event jualan. Okey, event jualan kita buat macam dekat sekolah kan, hari sukan. Lepas tu kalau dekat event contohnya macam musim raya kan, musim raya banyak buat open house. So time tu pun memang tak menantangkan lah. Job masa tu alhamdulillah. Ramadan sebelum raya pun orang buat infak kan. So infak pun alhamdulillah banyak juga. So biasanya job-job satu lagi kita masuk kabut sale. Buka kereta kan belakang, and then kita pasang kita punya kios jualan, alhamdulillah tu pun okey, alhamdulillah semuanya sangat memberangsangkan. Dari segi perniagaan permintaan aiskrim potong asli ni bagaimana Cik Ina, Dr. Ina? Okay, so basically untuk permintaan tu dia ada beberapa flavor lah yang sangat-sangat menjadi orang kata hot seller kan. Contohnya macam durian, vanilla Oreo, okay, cookies and cream tu, and then bubble gum. Itu antara yang ramai yang suka lah permintaannya. Dan selalunya yang set box tu ramai yang beli. Sebab set box tu kadang-kadang diorang order untuk makan dekat office kan, belanja kawan-kawan, buat surprise delivery. Itu yang the best lah.